Jangan terkesan tau dengan kehidupan orang lain, terutamanya kehidupan orang dunia yang terlampau mewah sehingga meninggalkan perintah Allah SWT. Sebab apa? Satu hari Korun dia keluar dengan perhiasan dia yang amat-amat mewah. Orang-orang kaum-kaum dia terkesan sehingga mengatakan hebatnya Korun, betuhnya Korun, mesti Korun bahagia. Lebih kurang situlah dia orang cakap. Jadi dia orang nak jadi macam Korun. Lepas tu Korun ni korang tahu dia punya kisah kan, dia ada harta banyak tapi dia tak gunakan harta dia di jalan Allah SWT. Jadi bila Korun dah jadi macam ni, Allah SWT laknat dia, dia ditenggelamkan dalam dunia, rumor-rumor dia sekali. Jadi bila kaum dia tengok macam tu, terus berubah niat dia orang. Kaum dia orang punya keadaan sama macam keadaan kaum umat Islam sekarang ni. Kita terkesan, kita terlampau menghidupkan hati kita dengan dunia. Jadi kita teringin sangat kehidupan dunia sehingga kita meninggalkan kehidupan akhirat. Kita duk sangka yang harta tu bagi kebahagiaan. Kita duk sangka dengan kesenangan hidup dunia ni kita dah dapat kejayaan. Sedangkan Korun dah ada semua tu, tapi dia tenggelam. Kaum dia cakap apa? Kaum dia cakap, selamat kami daripada Korun. Sesungguhnya Allah SWT menyempitkan dan meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dia kehendaki, kebahagiaan yang milik Allah. Lebih kurang macam tu. Jadi diorang semua terselamat. Jadi diorang dah terselamat. Mula-mula diorang nak jadi macam Korun, tapi dah bila tengok Korun jadi macam tu, diorang semua berlepas tangan tak nak jadi macam Korun. Macam itulah kehidupan dunia kita, rezeki kita semua Allah yang pegang. Jadi usaha kita adalah usaha atas iman kita. Miskin ke, kaya ke, janji iman kita kena kuat. Untuk taat perintah Allah apa setiap keadaan, insya-Allah.